Jadi selesai sudah sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang telah dicapai melalui persidangan ini. Jadi jom sama-sama kita recap. Break. Bukan drama, ini fakta. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 kali ini betul-betul bersejarah. Timur Leste rasmi jadi anggota ke-11 ASEAN dan yang paling mencuri perhatian, Presiden Amerika Syarikat betul-betul datang. Siap ajak Perdana Menteri kita naik kereta sekali. Bab keamanan pun tak ketinggalan. KL Peace Accord dimeterai, menyaksikan Thailand dan Kemboja berdamai di Kuala Lumpur. Dalam sidang tertutup, PMX bangkitkan isu Gaza secara berani terus depan Presiden Amerika Syarikat. Malaysia juga umumkan kesediaan bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi membantu Gaza. Tak cukup dengan itu, Malaysia dan Amerika Syarikat tanda tangan perjanjian perdagangan baharu. Maknanya, ekonomi kita akan terus berkembang dengan lebih banyak peluang pelaburan. FIFA pula umum ASEAN Cup pertama disaksikan sendiri oleh PMX. Selain itu, ASEAN dan China juga setuju naik taraf perjanjian perdagangan bebas untuk memperluas akses pasaran dan kukuhkan rantaian bekalan serantau. Sebenarnya banyak lagi yang kita capai, tapi yang tadi tu dah cukup tunjuk sidang ini berjaya dengan cemerlang. Dan kini secara rasmi Malaysia serahkan baton kepengurusian ASEAN kepada Filipina untuk tahun 2026. Jadi itulah dia pencapaian yang telah kita perolehi melalui sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Terima kasih kepada semua delegasi-delegasi luar yang datang menjayakan persidangan kita pada kali ini. Jadi tahun depan kita jumpa di Filipina.